Cuma soalan orang di Malaysia ni, patut ke kita ni pergi menunaikan haji sebab nanti duit kita bagi ataupun duit kita bayar tunaikan haji semua ni masuk ke dalam poket kerajaan Saudi, dan kita banyak benda kita tak setuju dengan kerajaan Saudi ni. Macam mana tu? Trump datang ke Timur Tengah. Okey, awak kata ini bukan masalah US jumpa Saudi macam biasa lah. Apa sebenarnya yang berlaku kalau dia bukan sekadar kunjungan diplomatik? Dalam buku ni sendiri pun lah kita buat kajian tentang satu teori yang dipanggil Elite Global Capitalist Yahudi. Elite Global Elite Global Capitalist Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast Di Luar Kotak bersama dengan saya Ahmad Ishraq. Saya Ashraf Farid. Tak ada orang ketiga lagi minggu ni. Itulah, ingat nak bawa orang ketiga. Sensitif orang ketiga sekarang. So, kita berdua dulu setakat ni. Pada minggu ni kita akan menyentuh tentang satu perkara yang tidaklah recently berlaku, tapi dia perkara yang besar mungkin untuk kita faham, iaitulah signifikan kunjungan Trump ke Timur Tengah, khususnya ketiga negara Saudi, Qatar dan UAE. So apa kepentingan memahami visit Trump ini? Apa signifikannya juga kepada kita di Asia Tenggara? So tu topik minggu ni. Saya sebut siap-siap sebab ramai orang komen nak masuk topik lambat sangat. Cuma sebelum kita bincang panjang, saya juga nak mengucapkan selamat menyambut Zulhijjah lah kot, kepada semua umat Islam. Kita berada pada awal Zulhijjah. Ya, ini berapa bulan? Berapa Zulhijjah? Ketika mungkin ini disiarkan masih lagi saya rasa 10 hari awal dalam Zulhijjah, yang terbaik, hari-hari terbaik lah sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ucapan awal kepada semua umat Islam juga, selamat menunaikan haji. Hari Raya Haji. Hari Raya Haji. Yang menunaikan haji pun insya-Allah akan bermulalah wukuf mereka pada 9 Zulhijjah. Jadi kita doakan para hujjaj, para jemaah haji dalam keadaan yang dipermudahkan, kesihatan dan sebagainya, sebab tahun ni dengar-dengarnya panas 40 Celsius. 40 okey lagi. 45. Dia mencecah 50. Wow. Tu yang sampai katanya ada advisory lah, mungkin bukanlah arahan, advisory untuk jemaah haji tidak keluar daripada kemah semasa hari Arafah. Saya bermula Zuhur sampai Maghrib. Saya 49 tu pun memang duduk berhotel lah. Payah ni wukuf di hotel. Tak ada bidah ni. Hotel yang dekat dengan masjid lah. Umrah. Umrah. Dia kalau haji tak boleh. Boleh. Hukum mana boleh di hotel. Belum pergi kursus haji lagi. Kursus haji kita tak sampai lagi. So bercakap soal haji ni, timbullah beberapa persoalan jugalah dalam internet yang saya tengok. Ada orang tanya, patut ke dalam situasi sekarang ni, dalam mana keadaan Gaza disembelih ni, dan kerajaan Saudi memberikan pula pada masa yang sama tidak pun memberikan satu desakan ataupun sokongan yang kuat untuk menghentikan apa yang berlaku di Gaza, bahkan bersekongkol pula ataupun macam yang kita tengok dalam lautan Trump, memberikan pelaburan yang sangat besar kepada Trump. So timbul persoalan acik-acik kita ni, patut ke, wajarkah? Tapi dia kata dia bagi ni kan, bagi haji percuma kepada rakyat Palestin yang okey. Cuma itu untuk orang, yalah, itu mungkin kita boleh kata satu percubaan untuk polish image ataupun nak menunjukkan bahawa mereka do care about orang Gaza. Cuma soalan orang di Malaysia ni, patut ke kita ni pergi menunaikan haji sebab nanti duit kita bagi ataupun duit kita bayar tunaikan haji semua ni masuk ke dalam poket kerajaan Saudi, dan kita banyak benda kita tak setuju dengan kerajaan Saudi ni. Macam mana tu? Oi, saya tak adalah pandangan lah. Pandangan sebab banyak orang bincang. Ni hukum kalau dari sudut hukum mungkin bukan saya lah bidang dia kan kalau kita nak komen. Tapi kalau jangan komen hukum. kita komen. Tapi kalau kita tengok dari sudut konteks lah, senario yang ada ni bagi saya satu senario yang sangat menyedihkan lah, sebab kita nampak dia bukan pembantaian lagi, ni dah sembelih, dah bakar depan mata, dah keluar TV, dah keluar. Kan baru ni kalau tengok satu video klip budak perempuan yang tengah berlari dekat dalam kebakaran tu. So satu persoalan lah pada diri saya, dekat mana perasaan umat Islam ni. Kalaupun dia tak boleh nak buat apa-apa sangat kan, kalaupun tak boleh nak buat apa-apa sangat, at least waktu khutbah, mungkin waktu haji ke apa sebagainya, mengangkatlah tema dan isu-isu ni.
Tapi yang seperti yang kita tahu pun kan, maksudnya sesiapa yang nak angkat isu ni, isu Palestin di Saudi pun dikenakan maksudnya tak boleh secara terbuka lah menyebut isu ni. So ni menimbulkan kepada kita satu persoalan yang keadaan apa sebenarnya keadaan umat kita hari ni. Keadaan yang sangat orang kata bukan hatta tak boleh buat apa, dah cakap apa pun dah. So dia bukan lagi sekadar satu konflik geopolitik kan. Bermakna bila dia masuk dalam soal sekarang ni orang pun betul juga bila visa yang kita bayar dan sebagainya memang pergi kepada kerajaan Saudi, walaupun mungkin saya tak pasti adakah ini sumber besar income yang besar ke tidak lah kepada kerajaan Saudi. Cuma kita ada rasa satu dilema moral, dilema dalam dari sudut kita punya rasa nilai kemanusiaan tu mungkin paling basic, tapi saya rasa nilai kita sebagai umat Islam, sesama umat Islam, ketika wujud sebahagian daripada umat Islam yang dahsyat disembelih di Gaza, bagaimana kita nak reconcile dalam keadaan kita ni kena keluar duit juga nak menunaikan haji, dan haji masih lagi kita faham masih rukun Islam yang tidak terbatal kefarduannya lah sampai kiamat kan. So, saya sendiri pun rasa dilema masa kita nak buat korban kan tahun ni kan. Kita tengok dengan keadaan yang ada dekat Palestin tu sendiri, kalau nak cuma question dia lah, kalau kita bagi derma korban tu, tak tahulah daging tu sampai ke tak. Saya rasa mungkin ada sebahagian yang sampai. So kita boleh carilah yang memang ada track record yang boleh sampai menyampaikan daging korban, dan biasanya yang menyampaikan daging korban ke sana tu dia bukan sampaikan sekarang. Lepas ni jadi dia akan simpan dalam bentuk mungkin tin dan sebagainya. Tu saya rasa yang tu insya-Allah siapa ada niat tu masih boleh lagi cari jalan lah untuk ni kan. Cuma ni dengan isu Saudi inilah kan, specifically dan haji ni. Jadi poin saya nak sebut, keadaan yang ada ni bukan lagi sekadar masalah geopolitik yang patut dipikirkan oleh orang tertentu, tetapi dia telah melibatkan umat Islam. Sebenarnya dia melibatkan kita semua dalam kehidupan kita lah, dan dia menjadi sekarang ni satu dilema dan kepeningan lah. Macam mana ni kita nak berpihak dengan siapa? Kan orang Islam di Malaysia confirm bersama dengan orang Gaza. Tapi pada masa yang sama jelah haji satu panggilan yang tak adalah pula kita ni nak kata kita ni nak go melawan pula kerajaan tu, jadi kita boycott tak nak pergi haji. Macam satu benda yang ni tolak tepi isu hukum lah. Kita itu kena tanya dengan Jabatan Agama dan Mufti lah. Tapi dari sudut kita sendiri, macam mana ni pendirian kan. So saya rasa benda-benda ni benda yang real yang kita bincangkan ni, walaupun mungkin dia dibincangkan sebagai satu perbincangan geopolitik lah pada hari ni. So tu kot kita punya saya teringatlah sebab musim haji ni kan, jadi orang akan tengok kan benda-benda macam ni jadi real lah. Dan baru-baru ni juga macam yang tadi kita sebut, kita nak bincang tentang lawatan Trump. Lawatan Trump berlaku boleh katakan dalam masa yang lebih kurang sama dengan kita punya mengenang satu peristiwa yang gelap dalam sejarah umat Islam di Palestin, iaitu peristiwa Nakbah. Mungkin boleh cerita sikit secara gambaran lah kepada mungkin kita punya audience yang Trump ada pergi ada pergi kok ada yang tak tahu apa yang berlaku sebenarnya pada tarikh tersebut. Okey, kalau kita tengok pada 13 dengan 15 Mei baru ni, 13 hingga 16 Mei. So 13 hingga 14 Mei tu Trump pergi ke Arab Saudi. Kemudian 14 ke 15 Mei dia pergi ke Qatar. Dan 15 ke 16 Mei dia pergi ke UAE. So 3 negara Trump melawat negara tersebut, dan beberapa perkara yang menimbulkan persoalan pada kita lah. Yang pertama, orang soal kenapa dia tak pergi kat Israel. Dia belum lagi setakat ni. Semenjak dia belum lagi. Bulan Januari hari tu belum lagi lah. Belum pergi Israel, tapi Netanyahu dah pergi jumpa dia. Tapi dia belum pergi lagi Israel. Itu satu. Yang kedua, jumlah pelaburan yang sangat-sangat besar. Berapa? Dianggarkan menghampiri 3 trilion USD. Campur semua. Tapi ini amount yang disebut lah. Mungkin ada orang kata inflated lah. Mungkin lah inflated kan jumlah pelaburan. Tapi itu pun menunjukkan, amount tu memang disebut untuk menunjukkan komitmen lah. Dalam AI, dalam industri pertahanan. Tu yang benda yang buatkan orang lagi bertambah dilema moral dia. Antara sebahagian besar daripada wang tersebut digunakan untuk investment industri ketenteraan Amerika Syarikat. Duit-duit yang diberikan tu. Dan digunakan sekali duit-duit tu sendiri akan digunakan untuk membangunkan persenjataan yang kemudian akan diberi kepada obviously kepada Israel. So satu lagi benda yang orang question. Dan
yang lagi yang membuatkan orang tertanya-tanya, yang question lagi, antara 3 negara tu walaupun dia bagi investment yang besar kepada Trump, tapi tak ada satu yang bercakap tentang isu pembebasan Palestin. Maksudnya menggunakan wang-wang dia yang banyak tu sebagai orang kata leverage kuasa untuk at least mungkin mengangkat isu ni ataupun berbincang tentang isu ni. Satu. Dan yang recent mungkin antara sambil-sambil lawatan tu adalah yang Trump umumkan untuk mengangkat gencatan mengangkat sanction, batalkan bukan senjata, sanction ekonomi terhadap Syria. So dia berjumpa dengan Ahmad Sharak pada waktu tu di Saudi. Berjumpa dan ada beberapa benda lah, dan Trump menyuruh Sharak maksudnya untuk normalize hubungan dengan Israel sebagai syarat untuk mengangkat sanction ni. So Trump dah jadi hero kepada orang Syria. Dah baru ni saya tengok dia dah angkat bendera dah. Kedutaan US dibuka di Syria. Dah buka di Syria. The American flag dah kembali berkibar. Setelah dia kata 20 tahun 20 tahun ni 12 tahun ke 20 semenjak 2011 kot paling at least lah kan. Sebab sebelum tu Bashar saya rasa belum lagi lah gencatan sanction lagi. So itu apa yang bermain berlaku lah. Dan seiring dengan tu umat Islam di seluruh dunia mengenang peristiwa Nakbah. So saya sendiri lah, saya tengok it's a paradox. Pada hari kita sepatutnya menjadi the reason kita menjadi lebih marah dan lebih bukan sekadar marah, tapi kita berbincang dengan serius bagaimana menghentikan bukan Nakbah dalam sejarah saja, tapi Nakbah di depan mata yang ada sekarang ni. Dan pada hari itu jugalah semua tawaran-tawaran daripada pemimpin-pemimpin negara Arab Islam ini diberikan, dipersembahkan kepada Trump sebagai, kalau saya sebut, sebagai satu bentuk ufti. Itulah ada orang kata, orang ulas kira membanjiri kepada new emperor seolah-olahnya dengan duit yang sangat banyak. Dan dekat situ pun ada selit-selit jugalah kalau kita tengok lagi detail bisnes-bisnes yang Trump dapat tu, anak beranak dia dan sebagainya. Cuma sewaktu kedatangan Trump ni mungkin ada satu trend juga. Tapi saya pun tak pasti adakah ni trend yang sememangnya betul. Tapi mungkin kita boleh bincang tentang trend-trend penolakan negara-negara barat ni. Antaranya yang dulu hari tu masa saya pernah diinterview oleh Awani, antara banyak soalan tu tentang statement UK. Kalau kita tengok beberapa hari ni di parlimen dia dah mula ada ke parti yang menyokong kuat tentang Israel ini sudah mula menyuarakan orang kata bantahan secara terus lah. Kalau dulu mungkin rakyat dia dan sokongan rakyat ni pun sudah makin banyak, makin bahkan dia punya protes yang dekat jalanan tu lebih lebih ramai daripada kita sendiri kan. Cuma saya rasa yang tu kita simpan untuk siri yang lain, sebab itu pun perlu dibincangkan elok supaya kita tak tersilap dan melihat dia. Obviously saya nampak itu lebih kepada image sahajalah. Cuma macam biasa, macam ketika dulu berlaku banyak siri-siri perang di Timur Tengah ni, Malaysians are divided. Kita dalam bentuk sokongan kita kan. Bila tengok Trump menerima Syria, kemudian Trump berjumpa dengan, boleh dikatakan negara Arab ni dikatakan dalam Timur Tengah tu daripada dua camp yang sort of lah, dua camp beza lah kan. Saudi, UAE ni orang faham di satu sudut, Qatar di satu sudut yang lain kan. So jadi orang Malaysia ada yang kata bagus sebenarnya Trump ni mungkin membuka peluang-peluang yang baik untuk mengubah keadaan di Timur Tengah kan. Ada juga yang kata yang kutuk pun ramai lah, of course lah kan. Inilah dia orang yang sama. Tapi Trump pun digambarkan selepas daripada tu, digambarkan seolah-olah macam ada tak bersetuju dengan Netanyahu lah. Dia kata nak hero untuk menghentikan perang. Dia nak ni dan sebagainya. So kan, orang pun ada yang ke sini, ada yang ke sana, ataupun saya mudahkan bahasa, orang jadi keliru lah sebenarnya. Yalah. Kan, dengan wayang yang dimainkan ini. So dalam konteks tu saya rasa apa yang diperlukan sebelum kita bincang lanjut, kita perlukan satu framework terlebih dahulu. Betul tak? Ya, sebab sekarang ni dengan ramailah orang ulas tentang geopolitik kan. Kalau kita tengok ni sekarang dekat social media, dekat TikTok ke apa dan sebagainya, banyak mengulas tentang isu geopolitik ni. Satu sudut mungkin kita beruntung lah dekat Malaysia ni, sebab dah ada konten tu dah jadi semakin
baik lah kan. Dulu mungkin banyak konten-konten tak ke arah ni Orang ambil tahu lah. Orang ambil tahu lah. Orang nak tahu kenapa jadi macam ni. Dan ramai pun orang menerangkan tentang isu-isu yang berlaku. Tulis buku dan sebagainya. Satu perkembangan yang saya rasa baik juga dekat Malaysia ni. Lambakan juga sebenarnya saya rasa. Dah jadi lambakan maklumat So bila terlalu banyak, lepas tu mungkin pelbagai pandangan kita tengok orang pun dah start mula keliru. Sebab mungkin orang tanya apakah disiplin. Dia tak tanya, orang tak tanya lah disiplin apa nak bincang ni. Itu awak yang tanya. Itu kita yang tanya. Dia dah jadi macam mungkin sembang macam politik lah kan. Tak, basically orang jadi confused lah. Sebab bila lambak, ada maklumat tu macam contradict. Ataupun macam ni pun betul, itu pun betul. Mana satu yang betul? Kan? Mana satu yang nak sokong. Biasanya itulah mungkin. Dulu masa yang awal kalau kita ingat waktu Taufan Al-Aqsa, antara yang awal tu waktu sokongan terhadap Iran. Kan Iran melancarkan roket ke Israel. So, nak sokong ke tak sokong Iran ni. Ada yang kata, kita tengok dulu apa yang Iran tengah nak buat. Kemudian orang refute kata Iran ni ada apa muslihat di Syria, dia orang ada ni apa semua sebagainya. Dan kita tengok memang terbukti lah kan sehingga ke sekarang ni. Maknanya poinnya ketika tu orang pun macam mana nak faham. Macam mana nak faham isu ni. Sebab ada benda yang tak clear kan. Bahkan sebelum tu lagi pun lah, daripada start revolusi Arab Spring kan, bila berlaku macam tu, kita pun tengok macam patutnya ni bagus, tiba-tiba rupanya itu menjadi sebab orang lain pula yang naik dan bertukar balik keadaan kan. Jadi keadaan sama jadi cycle balik. Pertukaran keadaan ni satu hal. Kemudian yang kedua, rupanya yang nampak lain, yang berlaku sebenar lain, yang deal belakang lain. Jadi macam mana kita tengok benda ni? Sebab itu saya rasa itu yang kita juga cuba, kita pun fikirkan. Saya tak rasa kita dah juga boleh bagi jawapan A sampai Z. Sebab benda ni benda yang telah dibina ataupun telah berlaku secara berlapis-lapis buat ratusan tahun. Kita bukan sedang bercakap tentang benda yang baru berlaku sehari dua. Jadi macam contoh nak tengok Trump punya visit, nak tengok apa yang berlaku di Iran, apa semua. Kalau orang tu dia tengok itu saja, dia memang akan pening. Kan? Ataupun dia akan salah pendirian lah. Sebenarnya dia adalah satu titik daripada lanjutan yang telah berlaku, design ataupun sesuatu yang didesign dan diusahakan selama ratusan tahun. Kan? Tapi kita boleh cuba mengambil pattern dan kita bina satu gambaran. Daripada gambaran ini mungkin sekurang-kurangnya kita boleh agak what is real, apa yang actual berlaku dan adakah itu berpihak kepada kita ataupun tidak. Maksudnya secara basicnya itulah orang nak tahu. Perkembangan ni perkembangan yang bagus ke tak bagus ni. Orang tu kata bagus tapi tengok macam tak bagus. Bukan bagus, real tak real dululah. Nak tengok ni. Sebab sekarang ni macam lambakan maklumat ni, nak tahu benda ni macam mana kita nak tahu benda ni perkembangan yang real ataupun dia perkembangan yang mungkin orchestrated ke ataupun ada intention lain. Sebenarnya satu concern yang canggih lah. Basically orang anggap semua real. Kalau kita sendiri pun kan, kalau kita di IRIS maksudnya nak buat research, nak buat hari-hari banyak news masuk kan, ratusan news. Kita pun sendiri nak baca mana satu perkembangan yang betul tak betul. Tu sendiri pun perlukan ada orang kata method lah, kaedah dia. Jadi atas premis tu lah, maknanya basically kita sedang kita cakap bahawa tak semua benda real lah. Kan? Rasa orang kat Malaysia ni pun sekarang dah mudah faham kan. Yang realnya dia tengok berlaku tak berlaku, punya orang tu boleh cakap macam-macam, bila orang tu naik atas cakap lain, tak boleh buat. Tak boleh buat tu tak real lah. Apa yang real kan. Orang ni kata macam ni, esok buat lain dan sebagainya. So kalau dalam konteks ni maknanya ada benda yang real lah, ada benda yang dia hanyalah dimainkan. Ataupun kita nampak seolah-olah macam real, tapi bukan itu pergerakan yang berlaku. So disebabkan gitu, kita kata okey, jadi apa cara kita nak tengok apa yang real? Macam maka kita nak tahu real benda tu. Yes, kita perlukan satu alat atau framework lah. Framework ni alat untuk kita boleh mengukur. Mungkin boleh, mungkin tak boleh, tapi sepatutnya dengan ada ni kita tak terpesong sangat ataupun tak tertipu lah. So basically tu yang kita cuba lakukan dalam buku Latar Geopolitik Dunia. Latar Geopolitik Dunia. Kita boleh cerita sikit kot. Dia sebenarnya tajuk ni mudah je nak faham. Orang kata macam pening kan. Tengok gambar depan pun pening. Latar ni kalau bahasa Inggeris dia background. Dulu masa lancaran buku ni saya sebut background lah kan. Back kepada ground. Kan. Jadi yang orang nampak tu mungkin benda on the ground. Nampak Trump salam dengan MBS. Okey, tu ground dia. Tu apa yang berlaku di realiti lah. Jadi kita kata semua yang on the ground dia ada dia punya background. Back ni benda di sebaliknya lah. Sebaliknya.
Itu kita punya Premis kita lah. dia. Jadi buku ni bercerita tentang back kepada ground ataupun latar bahasa Melayunya kepada geopolitik dunia kan. Sebab geopolitik dunia ni saya rasa perkembangannya tak susah dah hari ni kita nak follow, dan ramai pun dah rajin tulis dalam bahasa Melayu kat Facebook dan sebagainya. Boleh bacalah tulisan-tulisan tu. Cuma betul tak betul tu ikutlah kan. Tapi apa di sebalik tu dan kenapa dia macam tu dan ke mana dia akan pergi, itu yang kita cuba kongsikan. Mungkin tidaklah A to Z kan, tetapi itu yang kita cuba tuliskanlah untuk kita bantu orang yang baca buku ni. So contohnya antara perkara yang kita bawa dalam ni ialah soalan, adakah benda yang berlaku ni purely benda-benda yang bersifat keuntungan ataupun kepentingan yang bersifat material semata-mata. Kan? Maksudnya kepentingan material maksudnya negara-negara maknanya, tu kenapa dia berperang, kenapa ni, betul lah, memanglah di show dia ni sebab dia nak minyak, dia orang ni sebab dia nak duit, ni sebab Trump nak kaya apa dan sebagainya. Adakah betul kita berpada dengan itu sebagai faktornya sahaja? Kalau ini kalau kita tengok, dia akan kata interest negara-negara tu lah, kepentingan negara-negara tu. Maksud interest tu adakah bermaksud kepentingan material semata-mata? Kepentingan benda-benda material semata-mata. Itu perkara pertama kita cabar. Dan kita kata tidak. Tidak. And ada juga kepentingan untuk menentukan order. Kan, ataupun menentukan the way we think, cara kita fikir tentang dunia. Ada orang lain mungkin dia kata dia terima premis bahawa ada kepentingan selain kepentingan material. Dia akan mungkin kata kat situ ideologi lah. Ideologi. Mungkin certain negara tu dia nak paksakan ideologi dia kepada negara lain. Contoh macam US ke. Betul. Cuma bila sebut perkataan ideologi, dia boleh jadi macam ideologi kebebasan. Macam tu US dulu kan buat apa, Arab Spring dulu, antaranya dia nak kata tanam ideologi. Yang tu saya sebutkan sini, kita tak namakan sebagai ideologi sangat sebenarnya. Itu apa? Itu slogan je. Slogan. Yalah, memang betul lah bila dia buat tu. Dia buat tu bukan benda. Sebab bila dia explain pun, itu explanationnya tak merujuk kepada ideologi. Explanationnya merujuk kepada slogan and political alat lah, tools. Benda yang ditunggang lah. Bila saya masukkan tadi tu, maknanya ada kepentingan ideologi is memang benda yang dari sudut mengubah pemikiran orang. Contoh maknanya, kita ambil contoh. Adakah apa yang berlaku di Timur Tengah sekarang ni? Dengan usaha untuk apa yang Trump buat, bahkan yang sebelum Trump pun. Apa yang berlaku dalam normalisasi. Bagaimana semua negara-negara Arab ini menukar pendirian mereka daripada melihat Israel sebagai satu yang asing, musuh. Satu asing lah. Kemudian dia merampas tanah kita dan dia sebenarnya menjadi ancaman kewujudan semua negara Arab yang lain. Itu yang asal. Boleh berubah menjadi, Israel tidak lagi asing. Ia adalah orang di sini. Dan ia adalah negara yang real. Dan bukan sahaja dia bukan lagi ancaman, bahkan negara ini boleh menjadi negara contoh. Bukan lagi rakan lah, maksudnya dah benchmark. So itu yang sebenarnya bahasa mudah normalisasi ni laksanakan. Macam mana boleh berlaku shifting ni? Perubahan daripada pendirian macam tu kepada pendirian ni. Adakah hanya kerana sebab Arab nak survive ke, dia nak jual minyak je? Ramai orang cakap macam tu lah kan. Sebab dia nak ekonomi. Dia nak negara dia boleh buat banyak bangunan tinggi kan. Jadi dia nampak ni Tapi sebagainya. tengok satu contoh betul juga. Betul. Tapi not the full picture lagi. Kan. Jadi mustahil perkara tu berlaku melainkan dia telah pun juga berubah secara worldview. Worldview ni apa? Bahasa cara fikir dia tentang dunia. Mana asalnya mungkin semua tu cara fikir dia tentang dunia sebagaimana umat Islam yang lain lah. Tak susah nak explain pun kan. Dia umat Islam ni ada cara fikir dia. Orang yang tak Islam ada cara fikir dia. Tapi sekarang ni bila kita tengok, ni dah bukan ni cara macam fikir umat Islam lah. Macam tadi kan, orang kat sebelah Gaza kena sembelih. Dia boleh bagi 600 bilion dekat orang yang bagi senjata untuk menyembelih orang Gaza. So benda yang against logic pun. Macam mana cara fikir umat Islam yang macam ni? Contoh kan. So banyak berlaku perubahan juga tentang cara fikir, dan cara fikir ni bukan masalah psikologi semata-mata. Kata orang ingat cara psikologi mental ke apa kan? Bukan. Dia ialah apa yang akan menghasilkan cara sistem dunia ni disusun. Cara negara dia disusun. Cara negara dia bermuamalah atau berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. So maknanya benda tu besar. Dan bila kita faham yang tu, baru kita faham kenapa wujudnya apa yang disebut sebagai material-material yang dia nak
Dan kenapa dia susun macam tu? Kenapa dia minyak dia, cara dia manage macam tu? Kenapa dia urus pelaburan dia macam tu? So ini saya rasa lah, saya setuju ada orang analisa perkara ni, tapi bila kebanyakan orang dia akan melihat benda ni asing-asing. Oh, maksudnya material dan juga non-material macam tu. Ini purely masalah dia nak survive. Kan? Qatar negara kecil. Dia tak ada anytime boleh kena, katalah dia hari tu kena boycott, bukan boycott, kena sanction dengan Saudi, jam. Jadi mestilah dia akan buat something yang boleh secure. Okey, betul. Kan, tapi bukan itu saja. Jadi ada orang pula tengok dia punya dari sudut keselamatan dia perlukan. Ada yang tengok dari sudut sepenuhnya pemikiran, kata semua ni Sunni contohnya kan. Ini Sunni, isu Sunni lawan Syiah, ataupun ini Sunni lawan whatever kan, tanpa memahami perkaitan dengan interest-interest yang dikatakan material ni. So dia memisahkan dua benda. So ada tendensi ni, mungkin kalau tak faham maknanya sama ada orang tengok macam ni atau tengok macam tu. Sebenarnya framework yang boleh nak faham yang actual apa. Kita kena ada framework untuk boleh melihat kedua-dua ni dan hubung kaitnya. Itu bahasa mudahnya kena boleh cuba bacalah yang ini. Dan juga satu lagi buku yang kami tulis, iaitu buku Negara Berdaulat, Kuasa Nasional Asas Pembebasan Palestin. Framework tu juga ada dalam ni. Itu satu. Itu antaranya lah. Kemudian yang kedua, berdasarkan itu, mungkin saya sentuh dua lah ciri penting. Tadi ciri pertama lah, kan panjang pula. Maksudnya yang tadi ciri pertama tu nak tunjukkan bahawa kita ada satu framework yang menunjukkan hubung kait antara material dan perkara yang bukan material. Kan? Sebab kebanyakan bila menganalisa benda ni, dia akan melihat sama ada sepenuhnya purely material punya interest ataupun ideologically lah kat situ. Worldview lah. Kalau mungkin sebab kalau bukan material kan orang ingat dia punya perasaan pun masuk juga. Bukan itu yang kita maksudkan. Tapi sebenarnya kalau ikut kerangka ni, dia ada hubung kait lah antara apa yang berada dalam alam ideologi ni, falsafah, apa yang membentuk ilmu dan cara fikir, cara dia melihat dunia, cara dia melihat kehidupan, akan menentukan apa interest yang dimaksudkan sebagai interest. Okey, cara dia lihat minyak dia, cara dia lihat bangunan dia, cara dia lihat teknologi yang dia nak dan sebagainya berkait. Dan jadi daripada situ kita boleh ukur, okey, actually pemimpin negara-negara Arab, walaupun dia beragama Islam, adakah cara fikirnya atau worldview-nya worldview umat Islam? Dengan perkembangan yang berlaku ini, sebab kita tengok ada against logic sebab tu kat situ. Bila kita tengok ketika dimeterai Abraham Accord, Abraham Accord ni Trump jugalah, Trump 1.0 lah kan. Ataupun boleh je nak tarik sebelum-sebelum tu pun, Camp David. Apa lagi, macam-macam lah, Washington Accord, Camp David, yang mananya Oslo Accord, yang menyebabkan berlakunya normalisasi lah, Mesir dengan Israel, Jordan dengan Israel. Kemudian Abraham Accord tu yang makin banyak lah, UAE, Oslo Accord dulu, Palestin dengan Israel. Itu satu kes tersendiri lah. Kemudian negara-negara Arab lain seperti UAE, Bahrain dan juga UAE, Bahrain, Morocco. Tapi Morocco ni bukan kira negara Arab lah. UAE, basically Bahrain, negara-negara Morocco yang adalah YC lah. Kan? Apa yang berlaku di situ ialah sebenarnya macam saya sebut lah kan, macam mana boleh berubah daripada designation musuh kepada Israel kepada designation bukan saja neutral. Orang kata normalisasi nak neutral saja, bahkan menjadi kawan dan menjadi pelindung kepada ataupun leader kepada Middle East. Israel dilihat leader. Kan, maknanya apa-apa you nak, you kena calculate dulu Israel cakap macam mana, ataupun reaksi dia, ataupun apa kesan dia kepada kita punya hubungan dengan Israel. So bermakna the highest authority di Middle East secara hakikatnya Israel. Sebab dia telah menentukan apa cara fikir negara lain terhadap Timur Tengah, mengikut apa yang Israel nak. So Israel dah masuk dalam equation mereka lah, dalam bukan saja dah masuk, Israel menentukan. Kan, jadi itu yang besar berlaku kalau kita menggunakan framework ini. Jadi apa-apa kita boleh baca, apa-apa deal, percaturan, deal, tindakan semua dengan maksud ni, macam itu. Kan. Itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua, saya rasa kita rehat sekejap sebelum kita masuk yang kedua. Boleh? Ya, boleh. Alright, kita berehat sebentar tadi. Kita sambung semula sebab kita bagi peluang untuk penonton faham ciri pertama tadi itulah. Sebab daripada situ banyak sebenarnya tajuk-tajuk dalam buku ni. Boleh kata basically
kebanyakannya based on ciri pertama tadi tu. Kan, mungkin ada orang kata pelik cara dia tengok, apa macam ni pula ni, apa macam ni. Saya baca ada buku daripada satu penerbit lain tu tak yang macam tu pun, contoh. Dan betul sebab buku ciri pertama tu lah. Dan dalam disiplin ilmu tu pun selalu melihat macam tu. Yes, itu yang biasanya secara arus perdananya diajar. Kerangka yang diajar pun dalam sains politik, dalam hubungan IR bangsa, dan sebagainya lah. So ciri yang kedua, berdasarkan perkara tu, kita juga mengetengahkan satu feature lah ataupun satu benda yang dalam framework kita ni ialah tentang struktur dan metastruktur. Kan, yang ni sebenarnya kepakaran Acap. Mungkin Acap boleh explain sikit. Apa makna bila kita kata dalam framework kita melihat apa yang berlaku di dunia ni ada struktur dan metastruktur. Kita test sikit. Saya. Ini memang research Acap sebenarnya. Itu dia memang, dia bukan saja podcast tapi tempat untuk kita menguji kefahaman. Saya pun rasa patut tanya dia jugalah tadi sebab dia dah porak pasal kerangka. Okay, dalam nak mudah faham lah tentang structure dan metastructure ni, dia kalau dah baca buku ni mungkin boleh nampak lah kan. So dalam pertembungan, dan premis kita yang pertama tadi, pertembungan geopolitik ni bukan sekadar tadi pertembungan antara negara dalam interest tadi, interest material dia lah kan. Nak minyak, nak apa semua sebagainya. Tapi kat situ ada satu pertembungan yang kita sebut pertembungan falsafah ataupun cara fikir, worldview kat situ, menentukan bagaimana aturan dunia, order dunia, sistem dunia yang membentuk bagaimana negara-negara ataupun masyarakat, rakyat dan sebagainya menjalani kehidupan dia. So negara tu macam mana dia operate, macam mana dia menjalankan sistem bisnes dan sebagainya. So dekat situ, bagi menjawab persoalan tersebut, kita lihat ada satu perkara yang kita kena tahu, benda yang berlaku di peringkat, mungkin namakan struktur ni, reality ni, katalah negara lah. Negara ni dia ada cara fikir, dia ada orang kata, yalah kan, kalau bayangkan kalau kita nak beraktif ekonomi pun, ini sistem ekonomi kita yang membentuk sistem ekonomi kita ni, ada cara fikir ataupun ada falsafah di sebalik dia lah kan. Kalau kita study, ada orang kata ada back dia kan, maksudnya tadi di background tadi ada dia punya tak keluar pula ayat dia, ada meta dia, benda yang kita tak nampak, benda yang dalam idea reality. Cuma dalam konteks struktur yang bila kita kata betul lah tu satu, itu yang tadi pun saya dah sebut dalam ciri pertama. Cuma bila ciri pertama tu kita reflect dalam struktur, contohnya kita kata ada struktur yang kita nampak dan biasanya digunakan oleh orang untuk membaca perkembangan, iaitu struktur negara. Misalnya Trump visit Saudi, bermakna negara US bertemu dengan negara Saudi. Kan, Trump jumpa MBS. Kan. Tapi di sana ada meta kepada struktur ni. Kenapa negara ni orang lihat tanpa melihat apa yang juga membentuk tindakan negara ni. Kan. Jadi kita punya teori di sebalik tu ada struktur lain. Struktur lain yang mengesani cara struktur yang visible ni beroperasi. So saya nak pergi pada terusnya tadi lah. Dia lambat sikit nak masuk. Jadi terima kasih lah dia dah wrap upkan benda tu. Apa struktur lain tu? Jadinya, apa meta tu? Dia ada satu struktur. Bukan meta Facebook, bukan bukan. Dia meta ni benda yang orang kata tak nampak lah kan selalunya. Meta underneath. Under, bawah. Underlying. Maksudnya dia ada sekumpulan ataupun kalau kita boleh namakan sekumpulan ataupun mereka yang menjaga that idea ataupun value tu. Apa saya bukan idea saja, tetapi the blueprint dan juga the strategy. Sehinggalah ke blueprint dan strategi. Maksudnya daripada falsafah, macam mana dia bentuk blueprint, bentuk strategi negara, vision negara, apa yang negara nak capai. So itu. So siapakah mereka yang menjaga benda ni? So dekat sini dalam buku ni sendiri pun lah kita buat kajian tentang satu teori yang dipanggil Elite Global Capitalist Yahudi. Elite Global Elite Global Capitalist Yahudi. Sebab kita antara benda yang mungkin orang yang mengkaji tentang teori-teori konspirasi lah, terutamanya mungkin keluarga-keluarga elit macam Rothschild dan sebagainya. Macam saya dulu waktu kita buat kajian, pada awal tu kita tak berpuas hati dengan dia punya jawapan tu. Maksudnya kalau orang tanya, dia kata Yahudi menguasai dunia. Contoh, tapi kita macam question, macam mana Yahudi menguasai dunia? Dia maksudnya penulisan tu tak boleh nak explain secara istilah dia ilmiah lah. Bagaimana Yahudi itu menguasai ekonomi, menguasai pendidikan, menguasai politik ke dan sebagainya. So kat situ membuatkan daripada persoalan tu kita cuba untuk keluarkan satu method bagaimana untuk mengkaji perkara ni.
melihat perkara yang di belakang tabir ni. Maknanya menguji dakwaan Dakwaan yang tersebut, wujud dalam penyusunan-penyusunan awal ni. penyusunan Setengah orang dia dismiss saja. dia dismiss ataupun dia mungkin akan menjadi simplistik, terima sajalah benda tu. Dan semua benda pergi ke situ. Pergi ke situ, keluarga Rothschild lah. Sebab dia nampak ada beberapa petunjuk keluarga tu sendiri mendanai penubuhan Israel. Keluarga tu terlibat dalam membiayai universiti sebagai contoh. Kan World Zionist Organization pun ditaja oleh keluarga tu. Okey, mungkinlah kita nampak ada satu trend. Ada satu petunjuk penglibatan. Case study lah. Case study tu okey. Tapi ianya tidak semata-mata dengan hanya satu individu lah, dengan satu aktor Or saja. even satu family pun. Satu family pun. Maksudnya kita pun kalau fikir secara logiknya kan, mampu macam adakah satu family tu boleh kawal ataupun boleh operate satu dunia lah. Sudah tentu dia memerlukan kat situ ada struktur dia. Bagaimana dia menjaga dia punya idea dia, menjaga dia punya strategi dan juga blueprint. Maknanya daripada case tadi tu kita conceptualize. Mengkonsepkan satu struktur yang dinamakan Elite Global tadi lah. Supaya dia jadi satu format yang boleh digunakan untuk menguji lebih banyak lagi kes-kes yang lain, dan pada akhirnya kita boleh faham apa yang sebenarnya ataupun siapa sebenarnya the main pihak yang mengaturkan agenda tu dan yang mendapat keuntungan sebenar lah. Yang mendapat keuntungan. Sebab tu kan contoh kan, kalau dalam buku ni mungkin sikit kita spill contoh okay. Kalau nak lebih dia mungkin boleh baca lah. Antaranya kita buat dulu kajian tentang SDG, Sustainable Development Goal. Kan orang mungkin hari ni benda tu SDG ni benda yang hype lah kan. Satu Malaysia, kalau dekat Malaysia ni universiti dia pakai apa dengan parlimen semua buat research sekarang ni semua kena ada SDG. Menghala ke situ 17 ke 18 ke 19. Tapi orang tak pernah tanya daripada mana datangnya idea SDG tu. Kan mungkin benda simple. Kita mungkin tengok pergerakan dia, polisi-polisi yang dibuat, blueprint dan sebagainya. Tapi sebab itulah kita kena tahu apakah agenda sebenar di sebalik SDG tu. Kita tengok balik siapakah kumpulan ataupun kumpulan pemikir yang merangka strategi tu. Contoh macam Club of Rome. Club of Rome ni siapa? Apakah agenda dia? Kenapa dia menaja kajian-kajian sebegini? Bagaimana dia melobi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu supaya apply that framework dalam melihat sumber. Dan dia pun ada cara fikir tertentu dalam melihat sumber ni. Tak sama contoh macam kita memang apply SDG ni, kita nampak macam baik, sustainable dan sebagainya. Tapi dia ada, orang kata ada falsafah dia dalam melihat sumber tu yang sebenarnya kalau kita telusuri dengan lebih dalam, dia benda yang sebenarnya bertentangan pun dengan kita punya pemikiran, ideologi dan juga value kita. Dan sebagainya ada dikongsikan ada dalam buku ni lah kalau boleh baca. So daripada situ kita rasa dah boleh nampak ada sedikit perbezaan cara kita nak menilai lah geopolitik yang berlaku di dunia hari ni, di sisi IRIS especially, dan itu yang kami cuba kemukakan. So kalau kata kita tarik balik dalam tajuk asal podcast. Trump datang ke Timur Tengah. Okey, awak kata ini bukan masalah US jumpa Saudi macam biasalah. Apa sebenarnya yang berlaku kalau dia bukan sekadar kunjungan diplomatik? Apa sebenarnya yang berlaku dalam visit ni? Maksud saya tanya saya maksud saya apa deal-deal yang mungkin Acap boleh ceritakan apa pelaburannya tentang apa? Berapa banyak dan siapakah yang bersama dalam pelaburan ni? So antara sebab ada penonton yang dia tahulah Trump pergi Saudi, itu je lah, tak lebih pada tu. Cuba lebih sikit. So antara benda yang kalau kita lihat, mungkin ada setengah pihak nak melihat benda ni, lawatan ni dalam kerangka apa kan. So saya melihat apa projek yang sedang Trump jalankan ni adalah basically macam saya sebut tadi lah, dia penerusan kepada Abraham Accord tu lah. Satu blueprint. Dan saya punya pandangan berdasarkan kajian kita, dia tak sekadar projek untuk normalize hubungan antara Israel dan juga negara-negara Arab, menjadikan Israel tu hanya rujukan, tetapi dia adalah satu projek untuk penstrukturan semula, bukan saja kuasa tetapi ideologi di Timur Tengah tu, menentukan bagaimana corak negara, interest negara dan bagaimana negara beroperasi kat situ lah. Cuma bila kita masuk dengan lawatan Trump tu, kalau orang lain mungkin dia akan tengok apa Trump buat, Trump jumpa Ahmad Sharak ke lift sanction Syria, ataupun ada deal-deal bisnes yang mungkin paling-paling pun orang akan tengok apa syarikat yang bukan itu yang patut kita tengok ke?
itu pun kita tengok. Maksudnya itu secara bukan maksudnya dekat situ dia tak tengok. Maksudnya kat situ kita kena tengok siapa syarikat yang dapat manfaat, company mana yang put investment dekat dekat UAE dan sebagainya. Cuma dekat situ kita melihat siapakah aktor-aktor elit global capitalist Yahudi yang ada. Contoh, saya bagi satu contoh, kalau dari sudut individu dia macam Jared Kushner. Jared Kushner ni adalah menantu kepada Trump. Dan kita pun maklum masa Trump 1.0 dia adalah broker yang utama lah dalam mewujudkan projek Abraham Accord ni. So antara kalau kita lihat dalam lawatan Trump ni, antara perkara yang penting dibincangkan adalah tentang future dalam satu forum yang dia kumpulkan, boleh kata big capitalist lah serata dunia. Ada capitalist mungkin business, AI, ada company-company hedge fund yang besar, BlackRock, Goldman Sachs dan sebagainya. So dekat situ dia berbincang. So kalau kita tengok, kita pergi kepada forum tersebut, perbincangan tersebut, apa yang dia bincangkan adalah berkait dengan masa depan bukan saja dunia Arab, tapi masa depan dunia, bagaimana dunia hendak dicorakkan. Dan bagaimana resource-resource yang ada di Timur Tengah itu harus diallocate untuk memenuhi satu bentuk cita-cita dan investment yang ada, yang dirancang, satu blueprint yang ada lah. Contohnya apa? Contohnya macam spesifik, macam kita lihat projek NEOM 2030. NEOM 2030. So projek NEOM 2030 ni satu projek yang sangat besar. Kalau siapa sendiri pun pergi Saudi, nampak dia sangatlah futuristik dari sudut dia nak buat bandar-bandar AI, bandar-bandar yang sangat berteknologi tinggi. Tetapi syarat untuk membangunkan bandar tersebut, Saudi sedar yang dia tak ada resource penuhnya untuk membangunkan bandar tu. Dia memerlukan kepada capital daripada certain capital daripada negara-negara luar asing, antaranya Israel. Duit pun capital. Nah, maksudnya projek tu, investment tu, dia pun raise fund juga untuk projek. Bukan sepenuhnya duit daripada Saudi. Dia ada fund dia, maksudnya petroleum dan sebagainya, tapi ada juga benda-benda yang di fund oleh kapitalis lain. Dan benda lain macam contoh teknologi, nak membangunkan tersebut ada teknologi yang diperlukan, kemahiran, universiti-universiti yang terlibat. So itu memerlukan ada kerjasama dengan Israel. So antaranya lah benda tu. So kita melihat, bila kita melihat projek tu, kita question lah siapa yang mendapat benefit antaranya. Mungkin benefit layer pertama, benefit business. Tapi kita sedar dia bukan sekadar benefit kewangan. Dekat situ ada satu angle lain, ada pihak yang ingin menguasai Timur Tengah secara tak jelas keseluruhan. ni, kabur-kabur. Yalah, memang sebab dia pun masih lagi dalam kita sendiri pun masih lagi dalam kajian benda tu. Kan? Cuma saya rasa tadi saya rasa ada disebut lah, macam contohnya dalam isu AI contohnya. Sekarang ni saya rasa AI ni akan jadi reason untuk keterikatan teknologi lah. Di antara pihak yang memiliki the origin of AI dengan pihak yang kononnya nak pasang lah, nak gunakan AI ni untuk kemajuan dan sebagainya. So in that sense, mungkin boleh kita faham dalam visit Trump ni kenapa dia bawa some businessman yang berkait dalam bidang ni secara khusus. Kan, sebab sahabat saya Aiman Fauzi mungkin selepas ni kita akan bawa dia masuk. Dia ni suka tengok profil orang-orang ni. Dia sebut sebelum ni biasanya dalam pentadbiran US yang sebelum-sebelum ni, biasanya yang akan dibawa masuk ataupun yang akan mendapat investment daripada duit-duit Arab, oil rich country ni ialah dalam military, industrial complex. Tapi sekarang ni kita tengok duit tu juga akan banyak pergi kepada sektor ataupun teknologi AI ni. Contohnya siapa yang hadir dalam pertemuan ataupun visit Trump? Macam visit Trump tu macam Sam Altman, ChatGPT, Nvidia, Jensen Huang. So untuk antara projek yang besar, contoh dekat UAE dia buat lebih kurang 100 bilion USD sedang bangunkan kompleks AI dengan Nvidia contohnya. So ni antara projek-projek AI yang dibangunkan bersamalah dengan syarikat-syarikat daripada US. Tapi kalau kalau kita lihat pun sekarang ni antara pelopor ataupun Trump gunakan sebagai kad utama dalam deal, dia bukan saja dekat Timur Tengah pun, tapi negara-negara di region yang lain pun menggunakan juga orang kata modal yang sama juga, pelaburan AI, pelaburan data center, dan ini juga digunakan bukan saja di Timur Tengah, tapi negara contoh macam Southeast Asia, di Amerika Selatan. So ini juga benda-benda yang sama juga dilakukan oleh US. Mungkin Trump tengok daripada sudut bisnes lah, tapi saya rasa dalam konteks blueprint di Timur Tengah, keterikatan teknologi ialah satu bentuk keterikatan yang real,
Kan mungkin dulu keterikatan keselamatan biasa kita sebut. Negara-negara Arab bergantung security-nya kepada US. Tapi bukan sebelum tu dah memang macam tu kalau teknologi. Betul lah. Jadi keterikatan makin ni terikat lah. Yes, keterikatan ni satu benda yang dinamik. Makna lagi kuat cengkaman ataupun ikat tu dengan cara yang lagi banyak. Maknanya tali-tali yang mengikat tu makin bertambah. Mungkin dulu 1-2 tali yang mengikat. Sekarang ni dia tambah jadi 10. 10 tali. Dan kalau kita faham AI ni pun dia bukan masalah teknologi sahaja, tapi di situ ada knowledge. Kan ada bermacam-macam lah. Bermakna dia satu sebab tu saya pernah baca orang tulis algorithm colonization. Penjajahan algorithm kepada orang yang menerima teknologi ini sebenarnya akan membenamkan lagi ataupun menguatkan lagi keterikatan mereka kepada negara yang provide lah, which is mungkin Israel, US dan sebagainya. Saya rasa itu yang perkembangan terbaru yang patutnya kita fahami lah daripada visit Trump, dan itu akan menyebabkan lagi berubahlah juga worldview. Kan, sebab tadi sebut betul lah berubah worldview ni, tapi macam mana dia berubah tu kita kena faham the dynamic of keterikatan tu. Saya rasa itu satu perkara yang mungkin kita boleh take note lah. Sebab tadi sebut contohnya dalam Future Forum sebut tadi. Apa contoh perkara yang dibincangkan dalam Future Forum? Tu antaranya investment utama dalam teknologi AI ni lah kan. So antara benda yang dibincangkan bagaimana peralihan negara-negara Arab ni daripada bergantung pada sumber minyak kepada renewable energy. Dan renewable energy ni itu digunakan untuk orang kata menjadi penjana utama pada sektor AI lah. Kita pun tahu macam mana data center perlukan air yang bersih, perlukan sektor renewable lah, syarat-syarat dia untuk membangunkan data center. So ini benda-benda yang dibincangkan juga. Itu pun satu perkara yang mungkin kita boleh panggil pakar dalam bidang tenaga kan. Betul ke? Memerlukan that. Sebab yalah kita tahu mereka ni kekuatan sebenar mereka ialah minyak. Kan betul lah ada sumber-sumber yang lain, tapi to shift away daripada minyak tu dan beralih kepada renewable energy ni actual ke atau kan atau satu strategi yang akan menyebabkan lagi banyak mereka ni masuk dalam plan orang lain lah berbanding untuk mereka sendiri kan. So saya rasa tu satu perkara lah yang kita kena tengok, bermakna dari satu sudut ia adalah penerusan normalisasi lah yang menyebabkan negara Timur Tengah akan kekal atau tidak akan melawan Israel, tidak akan melawan US, dan dari satu sudut lain, dari sudut ordernya mengekalkan mereka ni dalam design keterikatan lah. Dan itu yang kita cuba bahaskan dalam buku Negara Berdaulat ni pun. Sebenarnya selagi benda tu berlaku, memang kita tak perlu nak pelik kalau tidak ada negara Arab yang ada kesungguhan untuk menghalang US lah, ataupun menghentikan apa yang Israel nak buat. Cuma di sini timbul persoalan lah. Adakah yang berlaku di Timur Tengah itu juga sedang berlaku di tempat kita? Ya, macam saya sebut, di Asia Tenggara. Macam saya sebut tadi, trend tentang contoh kalau kita ambil aspek pelaburan kan tadi kan, maksudnya pelaburan terhadap AI, pelaburan terhadap renewable energy, dia bukanlah satu trend yang hanya berlaku di Timur Tengah, tetapi juga berlaku di kawasan-kawasan yang lain lah. Terutamanya kalau kita di sini ialah di Southeast Asia ni lah. Kan macam mana sekarang ni perebutan ataupun berebut MNC kuasa-kuasa besar ni untuk membuka data-data center di Timur Tengah, di Southeast Asia ni contoh. Macam kita antara negara yang terkesan lah dengan perlombaan ini dan mengejar status negara yang paling banyak menubuhkan hub kepada data center. Dan di sini juga orang question juga kan, maksudnya dengan penubuhan data center ni berapa sebenarnya keuntungan yang akan dijana oleh negara tu dari sudut peluang pekerjaan, dari sudut the real investment yang akan datang. So ni pun benda-benda trend yang bukan saja berlaku di Timur Tengah tetapi juga berlaku di negara-negara lain, dan khususnya kita lah di rantau kita ni di ASEAN. Dan maknanya mungkin perkara tu dijadikan leverage pun untuk meminta kita ni juga menerima design yang dialami oleh negara-negara Arab di Timur Tengah lah, iaitu untuk kita ni normalize. Sebab ialah kalau kata dalam semua negara umat Islam yang memang masih lagi tidak mengiktiraf kewujudan Israel, antaranya ialah Malaysia, negara di sinilah. Setahu saya Brunei pun masih lagi tidak mengiktiraf, Malaysia, Indonesia. Yang selain daripada ni sama ada sudah pun ataupun macam Saudi misalnya bermain-main sasajalah kan. Sebab dalam ASEAN sendiri pun bila mana negara-negara macam kita kan, kita pengurusi ASEAN nak bawakan isu supaya menghentikan ataupun mengkritik Israel ataupun genocide, memboikot Israel lah dengan mudah. Dia bukan satu benda yang mudah sebab dekat situ ada tentangan daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Filipina. Dekat situ je, dia tak mudah, dan akhirnya statement tu jadi statement yang biasa je lah.
Soalan saya maknanya berapa lama sebelum Malaysia, Indonesia dan Brunei ni juga akan menjadi seperti ni, kalau nak menjadi pesimis for the sake of That discussion trend tu. sebelum mereka juga, sebelum kita juga akan kata apa, masuk dalam design yang sama, atau ke macam mana benda tu tak akan berlaku ke macam mana? Sebab kalau kita tengok trend yang berlaku di Indonesia sebenarnya sangat membimbangkan lah. Sebab kita follow trend-trend normalisasi Israel di Indonesia. Contoh kan, kalau kita tengok bahawa ni ada trip-trip yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan tertentu macam Muhammadiyah kan sebelum ni kan. Ada pergi ke berjumpa dengan Presiden Israel. Kemudian ada baru ni ada news yang mengatakan Indonesia menghantar student untuk belajar pertanian di Israel. Dan kemudian ada statement-statement daripada diorang punya pemimpin sendiri tentang pengiktirafan terhadap Israel. So benda-benda ni benda-benda yang real sedang berlaku. Dan saya rasa itu yang agak recent kan Prabowo sebut itu benda-benda Presiden Prabowo sebut apa? Saya tak ingat lah dia punya Dia kata kalau bersedia menerima Palestin, Indonesia juga akan bersedia menerima Israel. So satu perkara yang pelik kalau nak disebut macam tu bagi Indonesia at least, dan bagi Malaysia kan, kita memang takkan, saya rasa setakat ni sepatutnya dasar kita sama sekali tidak akan mengiktiraf. So saya bayangkan kalau situasi ini menunjukkan trend yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara sudah semakin menerima Israel, adakah kita akan sentiasa berkecuali keadaannya? Akan sentiasa ambil stand berkecuali bila negara-negara lain semakin menerima Israel, dan jiran kita sendiri pun kalau kita tahu Singapura mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Israel. Dan ini sendiri pun menjadi orang kata, kalau baru ni kita tengok PRU di Singapura, antara isu-isu yang hangat dibincangkan oleh rakyat mereka sendiri tentang isu Palestin dan Israel inilah. Dan kerajaannya sampai sekarang masih lagi tak orang kata buat statement yang tegas lah terhadap Israel, apatah lagi nak memutuskan hubungan. Obviously Singapore is bersama dengan Israel lah. Cuma dia cuba untuk kata downplay ataupun nak kata kita juga tak bersetuju dengan perang yang berlaku sebagainya lah kan. Tapi maknanya bila rakyat dia desak pun dia masih lagi. Saya rasa itu Singapore kita faham lah. Yalah, obviously dia tapi kalau kita ambil logik macam tadi kan, di region kita kan, apakah negara yang menjadi contoh kalau macam di Timur Tengah sekarang ni, dia dah shifting negara yang menjadi masukkan Israel dalam equation tu menjadi penentu kepada development ke apa ke dan sebagainya. So di ASEAN secara logiknya kalau kita lihat negara yang paling kaya di ASEAN siapa? Negara yang paling mungkin dari sudut keharapan, dari sudut pelaburan, dari sudut teknologi, dari sudut mungkin pertahanan, hubungan dengan kuasa besar. So kita, negara siapa yang menjadi role model kepada negara-negara ASEAN ni? And obviously kita akan tengok Singapore. Dan Singapore sendiri dengan stand yang ada terhadap Israel itu, stand yang sangat menyokong Israel lah dan mengadakan hubungan banyak dengan Israel. Dan saya rasa tadi yang kita bincang pasal Indonesia tu sangat signifikan, dan mungkin kita boleh buat satu episod khas, sebab sebagaimana hari ni kalau Trump berjaya, di zaman Trump ni berjaya normalisasi ataupun Saudi secara rasmi menerima Abraham Accord dan menerima Israel, it's a big win. Dan sebab Saudi dilihat sebagai antara abang long, antara kuasa besar dalam di kalangan umat Islam, dan mereka juga menunjukkan mereka macam tu. Sama juga di Asia Tenggara, kalau kata Indonesia sebenarnya mengiktiraf Israel kan, itu satu perubahan besar kan, daripada dasar ataupun pendirian ataupun mengubah pemikiran umat Islam di sini terhadap Israel. Jadi kedua-dua negara ni kita perlu berikan perhatian dan zoom in kan, apa pelaburan yang masuk, apa deal yang berlaku daripada company-company, khususnya daripada US dan sebagainya lah. Sebab bila menyebut tentang Israel ni, mungkin orang bila buat research yang saya tengok kan, kebanyakan dia akan tengok daripada Israel punya company direct kan, ke Indonesia ke Malaysia ke Singapura. Memanglah kita tak jumpa. Tapi company-company Yahudi yang parking dekat Singapura, yang parking dekat negara-negara lain tu sebenarnya lagi banyak. So itu sendiri pun kita kena tahulah company-company itu, walaupun dia tak ada direct hubungan dengan Israel, tapi kalau dia ada hubungan dengan company-company Yahudi, bermaksud dia dah sort of normalize lah hubungan dengan, ataupun dalam bahasa ataupun dengan cara fikir lagi mudah, company daripada negara barat seperti US, UK dan sebagainya, itu memang banyak masuk pelaburan, dan mereka ni lah yang membantu Israel dalam banyak plan-plan Israel untuk buat apa yang Israel nak buat sekarang ni lah.
So jangan dilihat sekadar soal pelaburan. Macam hari tu mungkin ada yang cakap ini purely soal Saudi nak berlabur deal biasa kan. It's not tak ada kena-mengena. Jangan kaitkan dengan soal kita ni dah menerima Israel ataupun tidak dan sebagainya. Dia maknanya kat situ kita tak faham. Kan? Dan itu juga sebenarnya menjadi penghalang besar hari ni sampai bila pun isu di Gaza tak akan sudah. Buatlah posting banyak mana, kutiplah duit banyak mana. Kesianlah buatlah macam mana pun duk buat podcast, beribu juta podcast dah saya rasa bincang. Tapi selagi negara-negara umat Islam ni masih mengalami keterikatan yang dahsyat secara ilmu, secara teknologi, secara ekonomi dan sebagainya kepada kuasa-kuasa yang menjadi orang kata apa pelindung kepada Israel, kita tak akan mampu buat apa-apa pun. Dan itu yang kita cuba sampaikan ataupun kita cuba explain dalam buku yang saya rasa buku ni walaupun ringkas dan sangat murah pun harganya. RM15. Berapa? RM15 saja. Saya sangat menasihatkan untuk para pendengar kita dapatkan. Kalaupun tak sempat nak pergi ke pesta buku, mungkin siapa yang tengok ni, kalau pesta buku masih berlangsung lah. Ada je di berbagai platform untuk dapatkan buku yang ringkas ni, tapi saya rasa sangat membantu untuk kita faham what is the way forward. Bagaimana kita nak melihat semua orang rasa sedih. Dan semua orang mungkin rasa macam benda ni tak boleh nak dihentikan sebab kita mungkin belum jumpa apa sebenarnya masalah dan jalan yang betul kan untuk menyelesaikan masalah tu. Tu saya rasa mungkin boleh tambah sikit kot. Mungkin clue-clue sikit dalam buku ni apa solution kita. Tajuk tu sendiri adalah satu clue. Sebab tu kita bincang tentang negara berdaulat. Dan apa yang kita bincangkan dalam topik podcast kita hari ni is exactly the opposite of that. Negara tak berdaulat. Negara tidak berdaulat. Kata celah mana tak daulat tu, semua negara ada pemimpin sendiri, diiktiraf oleh PBB. Apa yang tak berdaulatnya? Sebab tu kena faham apa makna daulat tu. Negara berdaulat. Itu yang kita cuba explain lah dalam, dan saya rasa siapa yang follow podcast ni daripada awal pun dah boleh dapat satu gambaran. Kita bercakap ni dalam konteks yang berbeza lah. Tak semestinya bila dia negara deal dengan negara tu bermakna itu dia dah berdaulat dah. Itu keputusan yang berdaulat kan. Itu satu perkara yang kita cuba nak lontarkan. Setuju atau tak setuju boleh komen, boleh kritik dan boleh share. Dan saya rasa untuk saya setakat ni itu je kot untuk dalam episod kali ni. Kalau Acap nak tambah yang terakhir. Saya bermaksud itu mungkin kita boleh bincang lagi lah. Sebab banyak senario ataupun saya sebenarnya banyak nak dengar sebenarnya cerita-cerita tentang visit Trump tu, tapi saya rasa mungkin Acap simpan untuk episod yang lain. Sebab banyak cerita pasal AI yang lebih detail saya rasa berkait dengan nak tengok siapa company yang terlibat. Yes, mungkin nanti kita akan faham reka bentuk yang dikatakan elit global tadi tu. Mungkin kita boleh ambil study case sendiri kot di Timur Tengah dan kita zoom in tentang AI tu, industri di sana. Tadi Acap lontar satu perkara yang sangat kontroversial, wujudnya elit global di sebalik semua deal ni. Benda tu mesti disokong dengan hujah. Hujahnya tak disampaikan lagi. Tak habis lagi, kita study pun tak habis lagi. Kok ada yang kata dah hentam Acap sebab cakap tergantung, sebenarnya dia simpan untuk episod yang lain. So setakat ni, setakat tu dulu kot. Untuk kali ni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.